Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini kita akan masak kari ataupun gulai sotong dengan ubi keledek. Yang ni resepi turun-temurun dalam keluarga abang daripada nenek abang lah, sebelah mak abang. Okey, hari ini abang masak di rumah sahabat baik abang dekat Taman Melawati. So, tumpang dia punya dapur lah. Ni masak untuk dinner, untuk jamu family dia. Okey, jom kita start. Okay, kita nak buat kari sotong ni. Yang ni pakai ubi keledek. Yang ni abang pakai ubi keledek kuning. So ini duk kupas dengan carrot peeler ni. Okay, carrot peeler ni mana-mana boleh dapat. Kalau nak kupas dengan pisau biasa lambat sikit. So pakai carrot peeler better. So yang tak tahu ubi keledek apa. Sebab ada juga ubi keledek putih tu okey je. Boleh je ubi keledek mana pun. Cuma tak pernah pakai untuk gulai, tak pernah lagi pakai ubi keledek purple. Sebab purple tu dia boleh discolor. Bila kita masak, color purple tu akan keluar masuk dalam kuah. So takut kita buat kari sotong lagi, kari tu jadi warna color purple. Orang tak lalu makan lagi. Kalau macam ni at least same color as kari. So okey lah. Okey, sekarang kita nak potong ubi keledek ni. Untuk buat gulai sotong, kita potong saiz lebih kurang macam ni. Macam 1 inci macam tu lah. 1 inci atau kurang 1 inci macam tu. Jangan potong, setengah orang dia potong macam ni. Macam ni tak boleh. Yang ni untuk buat stir fry. Kalau kita potong macam ni, sekejap lagi dalam kari dia akan hancur. So kita kena potong macam ni supaya bila kita rebus sekejap lagi, dalam kari tu dia akan empuk elok lah. So macam tu. That size, that is the size we want, lebih kurang. Macam tu. Kalau kat ujung ni sebab dia slim, so lebih sikit tak apa. Macam tu. Okey. Lebih kurang sama saja. Jangan ada kecil, ada besar. Sebab sekejap lagi bila kita masak, kalau banyak-banyak saiz, bila kita masak sekejap lagi, dia akan, hak ni tak masak lagi, hak ni dah hancur. So kita nak semua kalau boleh lebih kurang saiz dia. Uniform supaya masak pada masa yang lebih kurang sama. Sini kot gelap. Boleh. Zoom sikit. Stop recording. Okey, untuk kari hari ni abang nak buat kari sotong dengan ubi keledek. Ni resepi arwah nenek abang. So sebelum-sebelum ni abang pakai rempah cap O kalau nak buat kari ikan talang kering. Dia kari sotong dan kari ikan talang kering dan kari udang serupa saja. Rempah yang sama. So tapi hari ni rempah O tak ada sebab hari ni last minute decide nak buat kari sotong ni. So ni beli rempah adabi daripada Gejaya Grocer. So make sure serbuk kari udang, ketam dan ikan masin, ikan kering. Dia tak sebut sotong lah, kalau sebut ni tak cukup pula paket ni kan. Segala haiwan nak sebut. So dia sebut udang, ketam dan ikan masin. This is the rempah. Tak kira ada cap ala gapas pun ada, cap babas pun ada. Kalau kat kampung-kampung tu macam lain-lain cap semua. Make sure it's udang, ketam, ikan masin. Kadang-kadang dia tulis juga sotong. Okay, kita perlu juga untuk kari ni, biasalah untuk bahan nak menumis, pakai bawang merah dan juga bawang putih. Bawang putih ada 5 ulas, bawang merah pun ada 5 ulas juga lah. Okay, kita pakai juga halia untuk gulai sotong, untuk nak bagi hilang bau dia lah. Tapi kalau masak yang sotong hak bau candat tu, hak baru tu, tak pakai halia pun tak apa sebab yang tu fresh. Kalau kita beli kat pasar, pakai halia untuk kari sotong dan kari udang dan ketam. Kita akan tumis menggunakan minyak masak. So bila nak tumis kari, pastikan minyak tu lebih sikit. Sebab kalau terlalu sikit minyak, nanti bila kita tumis tu, serbuk kari tu dia akan jadi macam lumpur. So kita tak nak macam tu. Minyak kena lebih sikit supaya pecah minyak elok nanti. Okay? Okey, ni bahan-bahan kita nak tumis untuk kari sotong. So, yang ni bawang merah. So, halba campur. Halia yang dah ricik-ricik. Lepas tu bawang putih dan daun karapoleh. Daun kari ni kat bawah ni tak nampak. Daun kari ni kami masak kat luar ni. Ambil kat pokok ni je. Ni pokok daun kari. Ni. So, masak dekat luar ni. Abang masak kat rumah member ni. Okay. So, kita nak tumis sekarang. Tumis semua sekali. Hati-hati sebab daun kari tu dia meletup.
So kita tumis. Tak payahlah sampai garing sangat, sampai bawang tu layu. Okey lah. Ini masak alfresco. Masak kat luar, masak kat orang kaya ni. Ni lah pokok karapole, pokok daun kari. Senang je, ambil terus masuk dalam kuali. Ini rempah adabi tadi tu. So abang dah masukkan ni dalam 4 paket untuk sekilo lebih sotong, sekilo 1.5 kilos. So masuklah ayak ni. So kita nak campur dengan bahan tumisan. Tuang. Kita akan tumis sampai pecah minyak. Jom masak dekat rumah orang kaya. Cucuk jagung dengan udang. Lepas tu sebelah tu dia tengah buat gulai sotong dengan ubi keledek. Okey, ni dah pecah minyak dah. Nampak tak minyak dia dah naik ke atas. Sebab tu kita kata pecah minyak. Okey, minyak tu dah naik ke atas. Abang masukkan asam jawa sikit ni dalam satu sudu kecil. Okay, bila dah siap pecah minyak ni, bahan pertama yang kita masuk kemudian ialah ubi keledek. Okey, ubi keledek ni sebab ubi keledek ambil masa yang lama juga nak masak. Ke 15 hingga 20 minit untuk empuk. Sotong sekejap saja. So kita masuk ubi keledek dulu untuk make sure dia empuk. Kita gaul dengan rempah-rempah yang kita dah tumis ni. Lepas tu kita masuk ayak sikit lah. Ayak tu kira macam mana nak kata cukup untuk meliputi ubi ni supaya kita nanti ubi tu empuk. So ayak abang buh dalam ni setengah liter dulu. Kalau cukup, tapi abang rasa mungkin kena masukkan 1 liter sebab ubi ni ambil masa yang lama untuk empuk. So kita put 1 liter of water lah. Okay, sekarang dah 15 minit. Kita nak check ubi keledek ni dah empuk ke belum. So kita ambil satu, ambil yang paling besar. Okey, bila kita ambil besar kita tikam dia. Macam ni susah nak masuk kan? Dia masih maknanya belum masak. Jangan tikam kat tepi. Tepi memang masak. Tengah, tikam kat tengah. Tengah ni tikam, ni tak boleh masuk. Maknanya belum masak lagi. Masuk lagi. Kalau keras macam ni selalunya dalam 10 minit lagi lah. Okey, sementara nak tunggu lagi 10 minit untuk ubi ni empuk. So dah boleh masuk santan. So yang ni abang guna santan kara, santan apa pun boleh, nak pakai fresh santan pun boleh. So kita masuk dalam setengah kotak besar ni. Sebab rasa macam pekat, sebenarnya tak pekat. Sebab sekejap lagi bila masuk sotong tu akan keluar ayak. So dia akan jadi cayak. So kita nak try buat pekat. Okey. Kita stir sikit. Dah azan maghrib dah. InsyaAllah dalam 10 minit lagi keledek ni akan empuk. Baru kita masuk sotong masa tu. Masa ni bolehlah nak adjust garam. Kalau setengah orang ni nak manis, masuklah gula sikit. Tapi abang sebab ni ubi keledek ni dah manis-manis dah. So tak payah tak gula lah kot. Tak garam cukup dah. Okay, ni tip abang nak bagi. Bila abang buat kari sotong ni, kat ujung-ujung ni abang suka masukkan bawang tambah macam ni. So dia akan bagi macam ada tekstur lah dalam kari ni nanti. Jadi tak adalah kosong kuah tu. Kacau-kacau dia sikit bagi sama rata bawang tu. Bagi dalam 5 minit je sampai bawang ni layu. Lepas tu buat last sekali baru masuk sotong. Sotong tak boleh masuk awal sebab nanti dia akan kecut dan keras. So jangan masuk terlalu awal Nak masuk dia tunggu ubi ni dah empuk, barulah kita masukkan sotong. Ubi keledek pun dah empuk. So sekarang dah masuk dah segala garam semua cukup rasa. Baru kita masukkan sotong. Sotong ni masuk last dan tengok timer tau. Dia setiap 2 minit kena check sebab sotong masak sangat cepat. Kalau kita tinggal lama dia akan kecut dan jadi keras. Okey, masukkan. Kacau sama rata. Dia 2 minit actually dah masak dah. Very very fast. So jangan tinggal duduk tengok TV ke apa ke. Buat terus kat sini sekejap lagi. Ni nampak macam pekat kan. Sekejap lagi ayak sotong dia akan keluar dan dia akan jadi cayak sikit. Sebab tu kita kena buat pekat. Okay, sotong ni jangan biar terlalu lama. 2 hingga 3 minit saja 2-3 minit. Dia dah masak dah sebenarnya. Bila color dia jadi opaque ataupun dia macam keruh macam ni kan. Tadi masuk tu macam jernih. Ni dah keruh ni maknanya dah masak sebenarnya. Okey. So dah boleh tutup api. Dah masak.
Alhamdulillah, kari sotong dengan keledek kita dah siap. Selamat menjamu selera. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Assalamualaikum.